Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dirahmati pada Tuan saya pengurusi yang kuasa surau An-Na'im, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 13 hari bulan 6 2026, bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447. Alhamdulillah, ana sekali lagi dapat sampai ke masjid ataupun surau An-Na'im yang penuh dengan nikmat dan keberkatan ini, insya-Allah. Alhamdulillah, tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah hilang akhlak, hilangnya umat. Hilang akhlak, hilangnya umat, maknanya kita paksi ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW ini, sebagaimana Nabi sendiri menegaskan, innama bu'istu liutammima masalihal akhlak. Aku dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Itulah yang disebut oleh baginda Nabi SAW kepada kita, bahawa Allah Ta'ala utuskan baginda untuk membaik oleh akhlak manusia. Karena itulah kata ahli syair, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahab. Umat-umat ini selagi dalam keadaan baik, selagi akhlak yang mulia masih ada bersama mereka. Kalau sudah hilang akhlak, mereka juga kehilangan pedoman dalam hidup ini. Waktu kedatangan Nabi SAW, akhlak orang Arab ada. Di antara akhlak yang baik yang dibuat, suka tolong orang, ada yang mempunyai integriti yang baik, karamah dhiyafah, menghormati tetamu, dan banyak juga akhlak-akhlak yang dipuji, akhlak yang terpuji yang ada pada mereka. Tapi walau macam mana pun, akhlak itu tidak sempurna, tidak lengkap kecuali dengan kedatangan Nabi SAW. Maka Nabi sendiri beritahu, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik dikekalkan, akhlak yang buruk yang dilakukan oleh orang Arab dulu dihapuskan. Maka Rasulullah SAW adalah akhlak dia daripada akidah yang murni, memperbetulkan pegangan masyarakat pada ketika itu. Kemudian ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi syirik dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang lain. Bukan hanya Nabi SAW, bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika ditekan oleh Quraisy, sehingga Abu Bakar nak hijrah, nak tinggal Makkah, nak pergi ke Habasyah. Jumpa dengan seorang Arab, Ibnu Daghinnah nama dia. Dia kata, Abu Bakar nak pergi mana? Aku tak duduk sini, orang kacau, banyak kekacauan. Maka Sayyidina Abu Bakar kata dia, la, orang sepertimu ni tak boleh keluar, la yakhru wa la yukhraj. Engkau jangan tinggal engkau, dan orang-orang jangan halau engkau. Sebab dia puji Sayyidina Abu Bakar, dia berakhlak yang mulia. Maka ini menunjukkan bahawa walaupun zaman jahiliyah
tapi ada orang yang berpegang dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena itu dia katakan bila akhlaknya hilang, umatnya hilang. Jadi bila kita duduk zaman kita sekarang ni, para jemaah sekalian, kita rasa banyak kehilangan aset besar dalam masyarakat, iaitulah akhlak Islamiah yang dianjurkan oleh Islam, yang ditonjolkan oleh baginda Nabi SAW sepanjang hayatnya. Bahkan akhlak itu sudah ada sebelum Nabi dibangkit jadi Rasul. Ketika Nabi dipeluk oleh malaikat di atas gua Hira, Nabi balik SAW balik ke rumah dia dalam keadaan takut. Sayyidah Khadijah pegang Nabi SAW, dia kata, la wallahi la yukhzika Allahu abada, tidak sekali-kali Allah Ta'ala tak akan biarkan kau sekali-kali. Wa innaka la tasilur rahim, engkau suka hubungi silaturahim, wa taksibul ma'lum, bantu orang susah. Khadijah telah menyebut kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Nabi rasa tenang dalam suasana yang begitu gawat. Maka kalau kita tengok dalam sudut adab peraturan, sepatutnya orang Islam lah orang yang paling bersih, mempunyai akhlak bersih, nazafah, taharah. Dia dua perkara yang berbeza. Satu dia panggil an-taharah, yang kedua nazafah. Taharah ni kenapa bila kita belajar fiqh dia panggil hukum at-taharah, hukum bersuci. Dia tak kata hukum nazafah. Nazafah makna bersih. Sebab berbezanya taharah dengan nazafah. At-taharah ni lebih kepada luar dan dalam. Bila kita nak solat, kita wajib bertaharah. Jadi taharah tu dengan wuduknya. Nak ambil wuduk bukan basuh muka biasa, kena berniat untuk berwuduk. Kalau orang tu hadas besar, kena berniat mandi hadas. Itu dia panggil taharah. Ada pun nazafah, asal kau bersih ya, dia niat ke tak niat ke, dia Islam ke bukan Islam ke, maka itu dia panggil nazafah. Kerana itu dalam Islam menekankan at-taharah. Maka akhlak dalam Islam dalam pelbagai sudut, sehingga Nabi SAW beritahu tentang akhlak Islam. Nabi kata apa? Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tuzinas. Aku tengok, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW, dia tengok seorang laki-laki duduk pergi mari dalam syurga. Apa sebab? Sebab waktu dia berjalan, dia jumpa sebatang pokok yang tumbang di atas jalan, mengganggu orang jalan, dia ambil letak tepi. Hadis ini dalam Muslim. Itu menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi bila kita ada jumpa benda yang menyakiti orang, kita tepikan. Jumpa sampah, masuk dalam tu sampah. Jumpa apa saja yang tidak baik, itulah yang dikatakan akhlak. Bukan kita pakai buat sampah. Itu berbezanya dia. Seorang perempuan, orang baik, kata Nabi SAW, aku tengok banyak peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh Allah SWT kepada Nabi SAW ketika berlakunya salat gerhana, salat al-kusuf. Allah Ta'ala buka hijab, buka skrin daripada Nabi SAW. Nabi kita nampak. Nabi kata apa? Dakhalat imra'atun nar fi hirratin. Seorang perempuan yang masuk dalam neraka dengan sebab seekor kucing. Ingat baik, pencinta kucing berarti baik hadir. Dia nak marah kucing, dia kurung kucing. Falam tut'imha, dia tak bagi makan. Walam tadaha ta'kulu bi khashasil ardi, dia tak buka kurungan. Kucing itu boleh pergi cari makan sendiri. Dia pergi je kat mana-mana, jumpa benda-benda dia makan. Tapi oleh kerana dia apa ni, dia kurung kucing sampai mati, maka orang itu masuk dalam neraka dengan sebab yang tersebut. Dan banyak lagi hadis-hadis contoh tentang akhlak kita dengan sama-sama kita dengan hayawan.
kita dengan alam sekitar yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita rasa perlu diperluaskan perbincangan supaya kita nampak akhlak itu dalam banyak dimensi. InsyaAllah dalam nota ringkas yang saya baca ni, tuan tu boleh tengok apakah jenis yang dikatakan azmah. Azmah ni maknanya satu krisis moral yang melanda umat di akhir zaman ini. Apakah yang patut kita bincangkan? Dalam sebuah hadis menunjukkan bahawa punca-punca berlakunya krisis moral dan akhlak. Seorang sahabat Nabi bernama Thauban. Thauban ni sahabat yang banyak khidmat kepada Rasulullah SAW. Sehingga Nabi offer kepada Thauban, engkau nak apa Thauban? Nak apa? Thauban radhiyallahu anhu, dia orang cerdik. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak minta menemani Nabi dalam syurga. Dan dia selalu khidmat kepada Rasulullah SAW. Nabi sebut dalam hadis, yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuqin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Suatu masa akan datang orang-orang lain daripada Islam, umat-umat yang bukan Islam, akan mengganyang kamu sebagaimana orang yang makan hidangan depan dia. Kita kalau kita makan, hidangan depan kita yang dihidangkan, apa saja pun kita boleh makan, betul tak? Kalau ada sayur, ulam campur dengan budu pula, molek tanya habis maksudnya. Semua benda boleh makan, boleh buat. Sahabat-sahabat terkejut, bagaimana kita orang Islam yang begini ramai boleh diganyang oleh orang bukan Islam main-main dia? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatu bina yawma izin. Bilangan orang Islam tak ramai ke masa tu? Waktu kafir boleh ganyang kita, bilangan Islam sedikit ke? Kata di baginda Nabi SAW, bal antum yawma izin kathir. Kamu ramai pada saat itu, bukan ramai, bukan sikit. Walakin takunu ghusa'an ka ghusa'is sayl. Bilangan ramai tapi tak ada kesatuan umat, pecah sebagaimana buih di atas air. Apa saja lalu boleh belah dia punya buih. Ranting kayu lalu pun belah, apalagi kalau kapal besar. Itu bahayanya akhlak Islamiah, ukhuwah Islamiah. Apabila hancur daripada umat ini, kita jadi manusia yang lemah, yang tidak kuat. Nabi kata apa? Kausa'is sayl, seperti buih yang dibawa oleh air. Yunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Allah Ta'ala cabut perasaan gerung kepada orang Islam daripada hati umat lain. Wa yaj'al fi qulubikumul wahan. Allah Ta'ala jadikan dalam hati kamu penyakit wahan. Wahan dia ada dua. Satu dia panggil wahab dengan min, jadi penyakit ragu, penyakit yang itu penyakit lain pula. Ia ni al-wahn, penyakit wahan. Bila sahabat tanya, apa penyakit wahan ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut nak mati. Ini punca kita. Kerana sayang kepada dunia, sayang kepada perniagaan, sayang kepada kedudukan, sayang ni yang menyebabkan kita takut kehilangan, maka timbullah beberapa penyakit yang melanda umat ini. Akhlak kita hilang, ukhuwah kita hancur, yang adanya perbalahan. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Dawud dengan sanad yang baik. Maka kata di para ulama, 3 sebab dalam hadis ini yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melanda krisis yang melanda umat ini. Yang pertama, hubbud dunia, cinta kepada dunia yang melampau. Sebab bila orang ni cinta kepada dunia, maka dia akan kejar dunia. Halal, haram, baik, tak baik, pedulikan. Yang penting kita dapat.
Bila dia dapat, dia peluk kemas, tak mau terlepas. Masa tu yang akan lawan. Tak kira apa saja yang berlaku, berlakulah. Yang penting mereka ini akan taat kepada dunia dengan sebab kepentingan yang tersebut. Itu dia panggil. Maka hasil daripada cinta kepada dunia ni, kita akan kehilangan akhlak yang banyak. Kita tengok orang hasad, dengki, dendam, berkelahi, balas sana sini, masing-masing tuduh menuduh, semua punca daripada hubbud dunia. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah SWT daripada sifat yang buruk ini. Yang seterusnya, yang ketiga, hasil daripada akhlak yang buruk, maka dia pun tak mau mati. Wa karahiyatul maut, tidak mau mati. Baiklah para jemaah sekalian, kita cuba lihat beberapa perkara yang disenarai pendek dalam perbincangan kita ini tentang fenomena akhlak yang buruk yang telah menghancurkan akhlak yang baik. Kita kata bila hilangnya akhlak, hilangnya ummatan wasata, umat yang terbaik, sebagaimana disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alnakum ummat, Allah Taala sebut dalam Quran, wa ja'alnakum ummatan wasata. Allah Taala jadikan kamu ni umat yang terpilih, yang terbaik. Sebab apa? Banyak sebab. Yang pertama, kuntum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi beberapa kriteria umat yang terbaik yang ada pada kita, tapi akhirnya kebaikan itu hilang dengan sebab fenomena cinta kepada dunia, benci kepada kematian. Yang pertama, fenomena yang pertama menghancurkan akhlak umat ini, intisyaru zahiratil kadhib wa ghiyabus sidqi fil hadis. Hilangnya sifat jujur, benar dalam berkata-kata, tapi yang banyaknya, yang meluasnya pembohongan. Kita dengar orang cakap, kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Bahkan kelirunya umat, betul tak betul, hatta di meja kuliah sendiri pun kita jadi keliru. Mana satu? Dia ni cakap macam ni, dia ni cakap macam ni. Nak cari yang benar, sukar. Kalau cakap pergi tempat orang jual beli, lagi teruk. Pergi mana-mana saja pun, maka timbullah orang-orang yang berani berdusta, tak malu. Orang yang beriman, kalau dia salah cakap bohong, dia akan betulkan, dan dia malu untuk mengulangi perkara yang sama. Tapi hari ini fenomena, hari ini cakap lain pagi, petang lain, tak rasa malu, tak rasa bersalah, tak ada apa-apa. Maka ini telah menyalahi akhlak yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, adalah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Sadiqin, orang-orang yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, adalah kamu sentiasa bersifat benar. Sebab bila orang ni selalu cakap benar, hatta yuktaba indallahi siddiqan, Allah Ta'ala cop orang ni bersikap benar. Wa iyyakum wal kazib, Nabi kata larang, jangan sekali-kali kamu cakap bohong. Lama-lama nanti kamu Allah Ta'ala cop atas hati orang ni kazzaban, sebagai pembohong. Bila sudah dicop sebagai pembohong, dia tak malu, dia tak heran dengan siapa. Hari ni kita tengok musim haji baru ni, macam mana viralnya video-video yang ditunjuk bila orang bagi duit untuk buat badal haji, yang adanya pedal haji. Tak sekira lagi lah penipuan tentang package-package yang dibuat oleh visa tu visa ni. Akhir sekali orang wukuf di Arafah, geng dia wukuf di Jeddah. Tak Jeddah mana nak masuk wukuf tak boleh. Lepas haji, bila kita jumpa dengan dia, geng awak ni mari visa ziarah ya. Ya. Pergi Arafah, pergi. Berani dia mengaku pergi tu. Tok Syekh dia sendiri bagi tahu, kita tak pergi, kita duduk kat Jeddah mari haji. Pengikut
berani bertegas bahawa dia pergi Arafah. Memang pergi sungguh, pergi ziarah, bukan pergi hukum. Banyak kita nak cari yang mana benar, yang mana susah. Inilah yang kita rasa sukar zaman kita ini. Itu panggil satu zahirah al-kazib dalam semua perkara. Pembohongan yang berlaku dahsyat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ghiyabul wafa bil wa'di wal uqud. Hilangnya orang yang sanggup menunaikan perjanjian. Berjanji banyak tapi tunainya tidak. Waktu kita nak buat rumah, pihak kontraktor 5 kali tanda tangan, rumah ni akan siap dalam masa setahun 2 bulan. Ya. Cakap tu sedap nak. Setahun 2 bulan atas kertas ni. Kami punya syarikat 8 bulan boleh siap. Ya. Kita confident 8 bulan boleh siap. Apa 8 bulan 8 tahun terbengkalai tak siap-siap lagi. Sampai buat jambatan, kata orang 2 langkah bertahun-tahun dah boleh siap macam mana. Sukar nak cari orang yang benar-benar al-wafa. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Allah Taala sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, tunaikan janji. Orang berani janji, dia tak sumpah. Kalau suruh sumpah 4 kali sumpah, dia sumpah. 4 kali sumpah, dia berani sumpah. Tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila hilang akhlak, perasaan takut pada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang akan bersumpah, entah apa yang dia sumpah kita pun tak tahu. Akhirnya dia jadi makhluk sesumpah, bukan lagi makhluk yang takut kepada janji yang dibuat di atas nama Allah Azza wa Jalla. Sukar. Tuan-tuan ingat ke tidak cerita hadis 1000 dinar, bukan ayat 1000 dinar. Kalau ayat 1000 dinar banyak digantung di mana? Di dinding. Kita 2 ya, poster kita kat rumah. Yang pertama ayat kursi, itu nak halau hantu. Gantungan yang kedua ayat 1000 dinar. Sebab apa? Nak kaya. Betul tak? Dalam hadis ni tak, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki ni dia nak berniaga tak cukup modal. Dia pun jumpa kawan dia, boleh tak bagi aku berhutang duit nak pergi berniaga, nak naik kapal belayar pergi berniaga. Dia kata di kawan dia, boleh aku bagi tapi syarat buat mari saksi. Dia kata kafa billahi syahida, Allah jadi saksi. Dia jadi jual nama Allah ni. Buat mari bawa penjamin, kafa billahi kafila, syukurlah jadi. Tak apalah, Allah jamin, Allah saksi. Nah, ambil 1000 dinar, silakan tarikh bayar pada waktu yang dijanjikan. Dia pergi. Tapi orang ni memang jujur, mukhlis, orang yang ikhlas, jujur. Hari nak bayar, sepatutnya dia kena balik. Dia naik kapal, dia tu belayar seminggu nak sampai ke pangkalan dia nak bayar duit kawan tu. Waktu nak balik, kapal tak ada kapal. Akhirnya dia pun fikir, dia jumpa sebatang kayu, dia tepuk kayu ni korek, dia ambil 1000 dinar dengan sekeping surat, masuk dalam tu, tutup, balut, pergi tepi laut. Ya Allah ya Tuhanku, aku janji dengan kawan aku, engkau saksi, engkau kafil penjamin, sampaikan duit ini kepada tuan dia pada waktu yang dijanjikan. Masya Allah, tabarakallah. Kayu tu jalan, tak tahulah ikan lumba-lumba ke, ikan jos ke, tolok-tolok kayu tu pergi ke pantai kampung dia, wallahualam tidak sebut. Tapi waktu hari dijanji, kawan dia tadi pergi tunggu tepi laut, tak ada kapal hari ni. Wah, tipu lah kawan kita ni. Kalau zaman kita ni kena scam lah. Scam lah, kena scam lah, aku dah tertipu. Tak dia Allah Ta'ala, tiba-tiba sebatang kayu ni, mari kita tepi laut. Ambil kayu lah, buat balik buat kayu api, pikul balik, ambil kapak belah, tahu, keluar bungkusan. Tengok-tengok ke ila fulan bin fulan, nama dia. Wallahi ajaib. Buka-buka duit 1000 dinar, hadza
qada'u daini. Ini bayaran hutang. Ambil kayu buat kayu api, duit dapat, alhamdulillah. Tak lama kawan tadi, pengembara tadi boleh balik. Bila balik dengan keuntungan dia ada, dia boleh bayar lagi 1,000 dinar lagi bayar kepada kawan. Bayar 1,000 dinar lagi bayar. Bayar buat apa dia tu? Engkau kan dah bayar. Sampai ke kayu aku tu? Sampai. Kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Allahu akbar. Tengok, kalau orang yang betul-betul sadiq ma Allah, dia janji niat nak tunai, Allah Taala akan tolong. Tapi kalau janji, kalau ambil hutang memang tak nak bayar, memang tak akan terbayarlah dia. Yang ketiga, fenomena yang ketiga, intisyaru zahirah khiyanatil amanah. Fenomena amanah tanggungjawab tidak ditunaikan. Waktu nak terima jawatan, berapa kali nak tanda tangan, tanya belakang, setuju, 8.5 masuk jabat, beres. Sebelum pukul 8 saya sudah ada di sini. Keluar pukul 5, pukul 6 baru kita balik. Betul tak? Bila sudah dapat, hilang pula kawan yang tak amanah. Jadi khianat kepada amanah yang diberi, sama ada amanah jawatan ataupun amanah apa-apa yang diberi. Sekarang ni fenomena bocor, tak ada amanah ni bahaya. Dalam mesyuarat, minit mesyuarat tulis sulit dan rahsia. Sekali dengan sulit tu dia sering gambar hantar ke kawan dia. Belum habis mesyuarat sudah bocor kita punya amanah sudah dibocorkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita minta tolong. Maka di sinilah kalau kita baca hadis panjang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 3 zahirah ini dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salas. Tanda munafik 3. Iza wa'ada akhlafa. Bila janji tak tunai. Iza haddatha kadzaba. Bila bercakap bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila janji tak tunai. Wa iza tumina. Bila dia bertanggungjawab khianat. Itu dia panggil sifat munafik. Kita doa kepada Allah SWT supaya sifat ni tak ada pada diri kita. Cuma munafik di sini dia panggil munafik amali. Munafik ada 2 kategori. Satu dia panggil munafik i'tiqadi, iaitu kufur. Dia tak percaya kepada Tuhan, cuma dia pura-pura beriman. Ini kufur. Nauzubillah. Yang kedua ni dia panggil munafik amali. Dari sudut praktikal amalinya, orang ni tidak benar-benar beriman kerana dia ada sifat an-nifaq, sifat munafik. Baik, fenomena yang keempat, kita laju ke sikit. Cepat pula masa berlaku. Al-ghish fil bai'i wasyira. Banyak berlaku penipuan dalam jual beli. Lebih-lebih lagi zaman kita ni jual ikut online. Tengok dalam gambar ni besar lah beli, murah beli. Sampai-sampai gambar replika ada besar ni. Ada orang beli kemah, dia ingat boleh tidur dalam kemah tu. Sampai-sampai kemah budak-budak main-main. Kata membaca lah, tengok dia punya berapa inci. Tak tulis dia, tak tulis tanya sebelum beli. Banyak hari ni tak usah kira lah dia panggil. Kemudian dia panggil yang zahir, fenomena zaman kita ni dia panggil ihtikar, ataupun satu dalam bahasa Arab dia panggil najash. Najash ni macam puak-puak duk main testimoni. Pasal testimoni, ubat saya ni sudah dimakan, dicoba, dia pun test kawan itu betul, mak saya tu jalan bertongkat, hari ni tak ada tongkat. Jadi ingat kau betul tak ada tongkat, beli kita. Jumpa kawan tu, betul kau mak kau tak tongkat? Betul. Apa-apa tak ada, sudah mati dia. Tak ada tongkat kawan lagi, tak ada tongkat, mati. Semua tu mainan. Dia panggil najash. Najash ni macam kita puji barang yang memang diupah oleh funder, diupah oleh toke-toke. Ini semua jangan main-main. Tuan-tuan ingat, orang jual barang, beritahu barang ni baik, kita tak tahu pun, kita pergi like yang menyebabkan ribu orang like. Itu pun termasuk dalam najas. Orang yang menyokong pembohongan tanpa dia betul-betul dia tahu. Sekarang ni banyak lah. Kalau buka TikTok, cak dah habis. Apa benda pun semua ada. Tipu dalam jual beli, tipu benar. Budak-budak jual tepi jalan, kita berhenti kereta, dek kita nak buat
limau, mangga 2 kilo, bagi yang baik-baik. Oh baik sih, baik wajib. Apa balik rumah separuh je kena buang, mana baik? Tak. Kalau saya sebutkan sensitif pula dah. Orang jual air batu, kita nak beli air batu ke nak beli air kelapa? Nak air kelapa, nak air tu, nak air kelapa tu. Tapi batu je 3/4 batu penuh tu. Air kelapa 2 kali tukar, tak ada air. Ada. Saya tak beli ais, kita beli air. Hati-hati menjual. Apa tu? Anda tengok arak dia lain. Tempat arak tu betul-betul tengok kalau kita pergi tempat umrah haji. Kedai poroh air apa ni buat ni tebu. Dia tak letak batu dalam ni, dalam kelas. Batu tu duduk di atas bekas. Waktu air tebu tu masuk di mesin, dia lalu di atas air sejuk. Bawa tu je, setakat tu ya sejuk dia. Ni batu 2/3, 3/4, 2 kali sejuk, tak ada dah. Khish, tak ada, main-main. Banyak lagi kalau kita nak contoh, tapi saya tak berani nak contoh panjang-panjang, masa kita tidak ada. Pelajar-pelajar ada kita dalam peperiksaan, meniru dalam peperiksaan, oh cukup dahsyat. Banyak hari ni. Tadi saya duduk kursus tentang budak cerdik nama kita, nama dia AI. AI ni dia baik, tapi dia tak cerdik. Kita kena cerdik pada dia lebih-lebih kalau tanya buat agama. Saya suka tanya AI, tanya-tanya memang bohong besar. Dia kata gini-gini hukum, kita kata tak ada pun dalam mazhab Syafi'i macam ni. Bila kita komen balik, lepas kita tanya mula, dia betul. Dari sudut akhlak, baik dia sikit pada orang. Orang ni kalau dia pegang pendapat ni, tak akan ubah dia. Apa awak ni? Ustaz mari mana? Dia celak mata kita pula. Bukan nak betul. AI kalau dia salah, dia mengaku. Itu baik dia. Tapi nakal-nakal dia banyak faedah kita dapat. Baik, yang kelima, intishar zahirati uquqil abna. Sekarang ni kita tengok fenomena anak-anak tak berakhlak dengan bapa. Kalau kata derhaka ke berat, kita kata kurang adab dengan mak ayah. Betul tak? Ayah suruh, mak suruh, bukan nak dengar. Lebih-lebih lagi budak-budak kecil ni. Oh, kalau dia ambil handphone mak dia ambil balik rampas, macam nak perang dengan mak. Tutup pintu kuat, macam-macam dia punya. Takut kita tengok fenomena seperti ini. Jadi bahayalah. Batalah sahabat-sahabat kita, Allah Ta'ala lah beri keberkatan dalam hidup. Mereka ada yang berhenti kerja, ada yang ambil kerja separuh masa sebab nak jaga mak ayah yang sedang sakit. Kita kata barakallahu fikum, Allah Ta'ala berkat. Sebab tu dalam asal kata birru aba'akum taburrukum abna'akum. Kita buat baik pada mak ayah, kita khidmat masa dia hidup, tunggulah anak akan khidmat kepada kita, insya-Allah. Tapi kalau siapa dia buat kacau dengan mak ayah, sebab tu Nabi sebut di antara dosa yang layak untuk disegerakan pembalasannya di dunia sebelum akhirat, orang yang derhaka pada mak ayah dan orang yang zalim. Jadi fenomena ni masalah besar. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita ibu bapa kena banyak toleransi dengan anak-anak. Kalaulah dia buat apa pun, biarlah kita maaf. Doalah kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala ubahkan anak kita daripada perangai yang buruk, yang tidak baik. Di samping kita muhasabah apa yang telah kita buat kepada ibu bapa kita. Ada seorang budak perempuan ni, anak jumpa dia tu, ustaz, doalah ustaz, anak saya ni sangat tak dengar kata. Saya kata tak apalah, kita sama-sama doakan. Cuma saya nak tanya semata, kita ni mak ni, apakah keadaan kita dengan mak ayah kita? Tanya soalan ni, dia tak jawab. Dia jawab dengan air mata, menangis. Jadi kita muhasabahlah. Kaifa nahnu bi abaina wa ummahatina. Bagaimana hubungan kita dengan mak ayah kita? Itulah keadaan yang kita akan terima. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, 2 dosa Allah Ta'ala akan segerakan pembalasan di dunia: derhaka ibu bapa, qati'atir rahim, putus silaturahim, dan juga orang yang melakukan kezaliman. Jadi hari ini kena perbetulkan channel supaya anak-anak kita dalam keadaan yang baik.
Akhlak yang keenam yang buruk yang berlaku ni qati'atur rahim, putus silaturahim. Dia ada dua fenomena. Satu dia panggil silaturahim, satu lagi dia panggil ukhuwah. Silaturahim ni orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita, adik-beradik, sepupu sepapak, mak-mak saudara, itu dia panggil silaturahim, zawil arham. Ini satu. Orang kawan-kawan yang tak ada rahim dengan kita ni, itu dia panggil ukhuwah. Jadi banyak hari ni adik-beradik tak tegur siapa. Punca mari di mana? Sebahagian daripada punca kesalahan mari daripada ibu bapa. Anak yang dia sayang, dia tukar nama sia-sia. Tanah tukar, rumah dia tukar, nama kereta budak ni, nama saham anak ni. Budak ni pandai, pagi-pagi pergi beli nasi lemak-lemak dulu, tengok ayah nampak bertokak tak berjalan, cari minyak wangi, minyak angin dulu dah, mestika ke apa minyak, comor, suka lah orang tua ni. Nampak dia happy molek, abah tanah tu terbiar tu bagi saya abah. Abah tukar nama. Bila ayah dia mati, adik-adik mari nak tengok harta, semua nama dia. Siapa yang mengajar anak-anak untuk berkelahi selepas kehilangan orang tua? Jawabnya kita sendiri. Bashir, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mari cerita pernah ayah dia Bashir nak bagi harta kepada anak dia Nu'man. Mak dia kata, "Lah, aku tak reda sehingga pergi minta Nabi sahkan dulu pemberian." Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Akullu waladak, semua anak macam ni murid?" Katalah, "Nu'man, anak dia sayang." Nabi kata, "Ishhad ali ghairi." Dicari orang lain saksi, aku tak mau jadi saksi yang palsu. Maka ketika itu Nu'man Bashir tarik balik pemberian anak dia, dan dia bahagi kepada anak sama, ataupun dia tunggu pembahagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Yas'alunaka anil al-kalal qulillahu yuftikum. Mu tanya, orang tanya Nabi tentang pusaka, Allah jawab qulillahu yuftikum, Allah dia jawab. Kerana itulah para ulama tafsir kata Allah Ta'ala tak serahkan pembahagian pusaka ini kepada malaikat untuk bagi, tak serahkan tugas kepada Nabi SAW untuk bagi sepenuhnya, tapi yang bagi pusaka Allah Azza wa Jalla. Terdapat dalam ayatul mawaris dalam Al-Quran cukup banyak. Alhamdulillah. Jadi putus silaturahim ini sama ada dengan sebab harta, sama ada dengan sebab perbalahan, sama ada dengan sebab apa saja, maka kita mengatakan ini satu fenomena yang buruk. Yang ketujuh, banyaknya hasad. Hasad ni, dia hasad ni ada dua. Tadi kita bincang, dia kata hasad ni apabila kita tengok orang senang, kita nak hilangkan kesenangan dia, itu dia panggil hasad. Hasad bila tengok orang senang, kita nak hilangkan kesenangan, itu haram. Tapi kalau kita tengok orang senang, kita nak jadi macam dia, itu dia panggil ghibtah. Yang terbaru ni, saya jumpa seorang syekh nama dia Ahmad Al-Maliki. Sudah 30 tahun dia khidmat, bawa kontena musim haji, dia letak di Arafah untuk dia bagi makanan kepada jemaah haji. 30 tahun. Wartawan cari dia, wartawan kata, "Aku duk cari syekh ni nak interview, dia tak mahu." Tapi tahun ni dia layan. Syekh menjawablah soalan dia. Dia kata, "Kenapa kau datang sini? Kenapa kau datang sini ke Arafah ni, sedangkan kontena awak pekerja sudah datang, semua staf sudah mari, kenapa kau turun dengan panas 47 darjah ke 50 darjah Celsius? Kenapa kau turun?" Dengan tuan-tuan, dia kata, "Inni ajidu fiha lazzah fi hayati." Aku dapat satu kemanisan dalam hidup. Kelazatan dalam hidup aku ni, apa dia? Bila aku dapat khidmat kepada duyufur rahman. Kita kata jazahullahu khairan. Nah, ini dia punya ghibtah. Kita tengok orang hebat, orang ada harta banyak, infak, kita pun nak infak juga. Jadi ini masalahnya, kita harta banyak dah, tapi infak pula tak banyak. Tapi nak kaya lagi, rugi kita. Nah, jadi ingat. Yang mana hasad ni satu fenomena yang buruk. Bila orang hasad, dia akan dengki, dia akan marah.
Jadi situlah punca-punca kejahatan yang akan timbul dalam sebagian disebut oleh Syekh Abdul Qadir Mandili, contohnya dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, 10 sifat mazmumah, 10 sifat buruk yang melanda hati manusia. Ini wajib kita hapuskan. Setelah kita hapus ini, barulah kita dapat isikan jiwa kita yang baik dengan 10 sifat mahmudah yang terpuji. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati. Yang ke-8, fenomena yang ke-8, intisyaru zahirati akli amwali nas bil batil. Fenomena orang hari ini tak takut makan harta orang dengan cara batil. Dia panggil scammer. Tak kira lah scammer atas nama agama, scammer atas nama apa benda. Sekarang ni orang ada telefon, ada seorang pakcik ni pencet dekat 1 juta dia punya dapat duit. Jadi bila dia jumpa saya kata ginilah, saya syok dah, buatlah pondok sebuah, buat wakaf sini. Dia kata nanti kita mikir. Tengah-tengah mikir, mari scammer ajak melabur kat mana tahu, 800,000 duit dia hilang. Kata bukan sakat buat pondok, banglo pondok boleh buat kan dengan 800,000. Tapi kalau scammer ambil, apa pula? Dia kata saya tak boleh pahala ke Ustaz? Pahala apa kena tipu? Nah, boleh pahala kita. Pahala ke apa dia? Itu dia panggil bahayanya. Hari ni orang tak takut makan harta orang dengan batil, menjadi satu benda yang main-mainnya. Tipu sana, tipu sini, kita pun tak tahu apa yang kita boleh buat. Semua perkara menjadi satu perkara yang sangat rugi. Yang ke-9, banyaknya syahadatuz zur, saksi palsu. Saksi palsu banyak. Hari ini kita tengok orang-orang yang membela orang, peguam-peguam contohnya, minta maaf lah kalau ada sini kan. Nah, dia tahu orang salah, tipu orang ke, bunuh orang ke, apa benda orang, tapi dia nak pergi bela juga di mahkamah. Mungkin dengan teknikal kawan itu boleh lepas. Ada syahadatuz zur. Syahadatuz zur, saksi palsu ini. Kecuali kita tahu orang ini betul mazlum, diunayai, dikhianati, kita bela, boleh pahala. Sebab Nabi sebut unsur akhaka zaliman atau mazluman. Mu kena tolong saudara kamu yang zalim ataupun yang dizalimi. Sahabat kata ya Rasulullah, orang yang kena zalim memang kita tahu kena tolong. Tapi orang zalim tu macam mana? Orang zalim tu sekat dia daripada melakukan kezaliman. Kalau dia ada peluang nak zalim, kita pergi sekat, pergi nasihat ke, pergi report polis ke, pergi buatlah apa saja pun, report ke SPRM ke, report kepada apa saja boleh. Yang penting kita sekat dia daripada kena pada orang. Itu termasuk menolong orang yang zalim. Orang zalim kita kena tolong dia. Kalau tidak, dia makin hari makin berat. Jadi saksi palsu ni cukup bahaya. Karena itulah para jemaah sekalian, kita berhati-hati dengan perbuatan yang buruk. Kemudian yang seterusnya, yang ke-10, al-halif bil aimanil kadhibah. Ramai orang bersumpah palsu. Tak ada saksi, ada sumpah. Dia main-main sumpah. Sumpah atau sumpah ni dengan nama Allah, wallahi wabillahi wa tallahi, saya tak akan buat sekian-sekian. Tiba-tiba buat. Tak malu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ramainya orang yang berbohong, sumpah palsu untuk sama ada nak mempertahankan kebatilan ataupun nak meruntuhkan yang benar. Tapi semuanya dengan sumpah-sumpah yang mereka telah lakukan. Dalam hadis sebut al-yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Yang ke-11, at-tahawun bis salah. Sekarang ni orang nampak tak peduli sangat dengan solat. Solat, tak solat terus ke, ataupun solat tapi solat di rumah, tak ada tanpa keuzuran. Alhamdulillah, kita tengok hari ini masjid-masjid, surau-surau semuanya besar, di bandar ke di kampung. Yang di kampung pun kalau kita tengok pembesaran masjid sekarang ni 2-3 juta dia punya kos di kampung. Tapi orang yang pergi solat tak ramai juga. Kemana manusia ni pergi? Maka Nabi sebut dalam hadis, asqalus salati 'alal munafiqin. Di antara solat yang berat untuk dihadiri oleh puak munafikin zaman tu, solat Isya dengan solat subuh. Sebab apa? Sebab dua solat ni waktu gelap. Dia tak ada lampu zaman dulu. Lampu tak ada. Yang menyebabkan bila dia pergi pun orang tak nampak.
Itu memang ada bahaya. Jadi jangan kita guna alasan pergi solat untuk apa? Untuk tunjuk muka ke AJK masjid, imam. Itu gaya hidup munafik. Pergi solat nak tunjuk muka, bukan solat untuk Allah Azza wa Jalla. Yang ke-12, hilangnya khuluq at-tarahum, sifat kasihan belas. Rahmat sama-sama kita sudah hilang. Yang adanya kepentingan diri. Bahkan dengan keluarga sendiri pun tak ada sifat rahmat. Kasih sayang sudah tidak ada. Tapi kalau dengan kawan-kawan jangan main. Oh, friend betul. Nah, sanggup mengembara jauh-jauh. Kenapa begini? Sebab kawan nak jemput, ajak makan ke apa. Tapi kalau keluarga panggil, susah nak datang. Yang keseterusnya, orang-orang muda kurang atau tak hormat daripada orang tua. Dulu anda ingat kalau budak-budak main depan masjid, Pak Imam pergi tegur, dia lari. Sekarang ni kalau imam tegur, dia panggil geng-geng dia, mak motor dia mari. Terajang Pak Imam, terbalik kawan tu. Ini berlaku. Anak-anak budak-budak kecil tak ada. Oh, kita ajar anak kita ni, bila jumpa orang tua kena cium tangan, betul tak? Betul ke budak cium tangan? Ke dia hatut dahi ke tangan kita? Tanya orang okey orang muda. Kita cium tangan. Cium tangan sini. Cium tangan. Dah dia mari hatut dahi, kadang-kadang sakit pun tangan kita. Dia ni jenis nak belakang kepala, dia bukan mari nak. Cara penghormatan, kita hormat kepada orang tua sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaqir kabiran. Mana orang muda kena hormat kepada orang tua. Lain orang tua pula hormat kepada orang muda. Takutnya marah kepada budak-budak ni. Sekali dia mari rebit depan tangga kita, lari kita. Jadi banyak benda-benda yang kita kehilangan. Di antara sifat lagi yang beratnya al-kibr wal-ghurur, sifat sombong. Sombong, takabur, terpedaya dengan diri sendiri. Kita rasa kita hebat, kita ni kuat, orang lain apa benda lah. Jadi kita tak ada orang boleh tegur kita, dan macam-macam perangai yang ada. Yang seterusnya, tidak meraihkan perasaan orang lain. Ada. Yang anda tengok di kampung-kampung, di pinggir bandar contohnya, rumah besar tapi jalan nak masuk semua je sempit. Kadang-kadang nak selisih dua kereta tak lama. Bila tanya dia, kenapa macam ni? Ini tanah saya, ini batu yang saya buat pagar ni, di atas lok saya sempadan. Tapi dia tak fikir, dia sendiri pun nak lalu juga jalan. Ada seorang kawan saya ni, bila nak masuk rumah dia, kena tutup dia punya side mirror, cumi, tempat sempit dia orang masuk. Dia pergi berunding dengan kawan sebelah, jual lah aku 2 meter yang kita nak luahkan jalan. Kalau tak nak jual, wakaf. Dia kata jual apa tidak, wakaf apa tidak. Masya Allah, tabarakallah. Tak lama daripada tu mati. Saya kata, ya Allah, kalau dia wakaf besar pahala. Tapi kalau dia mati, anak dia pun tak nak wakaf juga. Kawan kita tu masuk kereta dengan tutup cumi. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata, apa yang kita nak? Dalam hidup kita ni, apa yang kita nak? Kepentingan diri, sombong, duduk atas dunia ni berapa hari je kita nak duduk, bukan lama sangat pun. Lepas ni semuanya masuk dalam tanah, wal'iyazubillah. Dan banyak lagi lah fenomena yang buruk. Apabila hilangnya akhlak, maka hilanglah kedudukan umat. Jadi marilah kita kembali kepada baik. Yang pertama, apakah penyelesaian? Al-makhraj yang dicadangkan. Yang pertama sekali, manusia ni boleh berubah. Manusia boleh berubah. Kata di ahli fikir, orang yang tak nak berubah ni 2-3 jenis manusia je. Yang pertama, orang yang takabur, dia rasa dia sempurna. Yang ni kalau kita tegur dia, bukan ubah, kita dia kena marah. Satu. Yang kedua, orang yang terlalu bodoh ataupun jahil. Kata orang cerdik tak boleh tumpang, jahil tak, bodoh tak boleh nak ajar. Yang ni pun tak berubah juga. Yang ketiga, orang yang mati, dia tak diubah dah dia. Kalau tidur situ, kena orang tu angkat. Jadi adakah kita ni orang sombong? Adakah kita ni orang yang bodoh? Ataupun kita ni orang yang sudah mati sehingga tak boleh berubah? Jawabnya, kita belum. Tiga-tiga ni tak ada. Jom kita berubah ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak berubah? Jawabnya dengan kekuatan jiwa yang kita ada.
kekuatan jiwa yang kita kena ada, maka bermula dengan niat yang baik. Niyatun shadiqatun, niat yang baik, kita akan berubah. Tak ada orang yang tak boleh berubah kecuali orang sombong. Orang yang tak sombong, insya-Allah dia boleh berubah ke arah kebaikan dengan sebab niat dia yang baik. Itulah yang kita kena sebut. Yang kedua, iaitu dengan kita banyak menuntut ilmu, belajar, lebih-lebih lagi ilmu akhlak, ilmu adab, ataupun disebut dengan nama ilmu tasawuf. Tapi belajar tasawuf yang murni, yang betul-betul. Dia ada setengah tasawuf tu dia sibuk dengan martabak atau martabak ni, dia tak turun ke bumi, tak sesama masalah. Nah, akhir kali berkelahi sama dia juga, siapa yang jadi ketua, siapa yang, kita kata itu bukan. Yang kita naknya tasawuf maknanya akhlak. Kita belajar akhlak. Cuma ulama bahas sikit, akhlak ni anugerah Allah ataupun usaha kita. Kalau kata anugerah, maknanya orang yang akhlak tak boleh, tak nak ubah lah. Patutlah kata di para ulama pendidikan, dia kata satu anugerah berlaku, satu lagi usaha kita kena buat. Kita kena usaha nak jadi orang baik, insya-Allah jadi orang baik. Usaha nak jadi orang baik, kita kena buat jadi orang baik. Yang ketiga, kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Di antara doa yang diajar, yang maksur, yang diajar oleh Nabi SAW dalam doa iftitah kita, coba ikut. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjuklah kepada aku. Kita tambah lagi keluarga aku, isteri dan anak-anak. Yang isteri pula suami dan anak, sebut kepada jalan akhlak yang mulia, yang murni, yang baik. Karena tak ada siapa yang boleh ubah akhlak kami ni kecuali dengan pertolongan Allah. Wasrif anni wasrif anna sayyi'ah, jauhkan daripada kami segala akhlak yang buruk. Tak ada siapa yang boleh ubah kami ini kecuali dengan pertolongan Allah. Ambil doa ni, insya-Allah kita berdoa kepada Allah siang dan malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang berakhlak, dan pulihnya akhlak maka pulihnya ummah biiznillah azza wa jalla. Tamatlah perbincangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.